Di Hulu Selangor, ada satu pekan lama yang nampak biasa kalau kita lalu. Tapi di sebalik jalan sunyi dan bangunan lama pekan ini, pernah wujud sebuah bandar lombong yang kaya. Tempat yang pernah dipenuhi pekerja lombong, tauke kaya dan kisah perang Jepun yang kejam. Hari ini, orang dah lupa tentang Pekan Rasa. Pekan Rasa terletak di antara Batang Kali dan Kuala Kubu Baru. Pekan kecil ini pernah berkembang hasil perlombongan biji timah sekitar awal abad ke-20. Pada masa itu, biji timah ialah emas negeri Selangor. Ramai pelombong Cina datang dan membina kehidupan dekat sini. Disebabkan laluan kereta api dibina, Rasa mulai hidup sebagai pekan transit penting. Bila industri lombong mula jatuh, ekonomi Rasa juga perlahan-lahan berubah. Generasi muda mula berhijrah ke bandar besar macam Kuala Lumpur dan Shah Alam. Pekan yang dulu sibuk sekarang menjadi semakin perlahan. Tapi, walaupun Rasa makin sunyi, pekan ini masih hidup. Masih ada kedai kopi lama, masih ada keluarga yang tinggal sejak beberapa generasi. Dan mungkin sebab itu, Rasa masih ada jiwa. Mungkin satu hari nanti, Pekan Rasa akan berubah sepenuhnya. Bangunan lama akan hilang dan sejarahnya cuma tinggal cerita. Tapi buat masa sekarang, Rasa masih berdiri sebagai saksi zaman Hulu Selangor. Ini bukan sekadar pekan kecil. Ini ialah fail lama Malaysia yang hampir dilupakan.